Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam JPN Selangor, pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Yang berbahagia Datin Wan Nur Ashikin binti Abu Kasim, Pengarah Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Yang berusaha Timbalan-Timbalan Pengarah Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Yang berusaha Encik Muhammad Nuri bin Hussein, Ketua Penolong Pengarah, Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Barisan Pegawai dan Warga Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Barisan Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Negeri Selangor. Barisan Pegawai dan Warga Pejabat Pendidikan Daerah Negeri Selangor. Barisan Pengetua dan Guru Besar Sekolah-Sekolah Negeri Selangor. Guru-guru, tuan-tuan, puan-puan dan hadirin yang dihormati sekalian. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Lenggang bertapak, seni memandang, silat sending menyusun jari. Salam kasih, selamat datang, sudi semua bersama-sama kami. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan berkat kerahmatan dan keizinannya juga kita berkumpul secara dalam talian bagi menjayakan Majlis Pelancaran Hari Nilam Selangor Hanis tahun 2026. Sekalung penghargaan dan terima kasih kepada para penonton yang sudi hadir dalam Majlis Pelancaran Hari Nilam Selangor Hanis tahun 2026 pada hari yang indah ini. Hadirin yang dihormati sekalian, marilah sama-sama kita membuka tiran majlis pada hari ini dengan nyanyian lagu negaraku dan lagu negeri Selangor. Hadirin sekalian, dengan bismillah lafaz dimula, dengan bismillah restu dipinta. Semoga majlis dalam keredaannya, semoga acara beroleh berkatnya. Majlis dengan ini menjemput Encik Sahrul Nizam bin Munjir,
penolong pengarah Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami merafakkan kesyukuran kepadamu kerana dengan limpah izinmu kami dapat berkumpul secara dalam talian pada pagi ini dalam majlis pelancaran Hari Nilam Selangor tahun 2026. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tanamkanlah dalam jiwa anak-anak didik kami semangat untuk membaca, minat untuk membaca dan cintakan budaya membaca. Jadikanlah buku sebagai rakan karib mereka. Bukakanlah pintu hati kami dan anak-anak didik kami untuk menguasai ilmu-Mu yang luas, agar kami tidak buta dalam mengenali dunia yang Engkau redai ini, Ya Allah. Jadikanlah program ini sebagai titik mula untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kami. Jadikanlah budaya membaca ini sebagai satu budaya yang sebati dalam kehidupan kami, baik dalam kalangan pendidik maupun anak-anak murid kami. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram, berkatilah usaha kami ini. Kurniakanlah kami kekayaan ilmu pengetahuan. Hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut. Kurniakanlah ketakwaan dan sihatkanlah fizikal dan mental kami. Ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, guru-guru kami dan mereka yang terdahulu daripada kami. Jadikanlah program kami ini program yang diberkati dan membawa manfaat kepada murid-murid serta warga pendidik khususnya di negeri Selangor ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Encik Sarun Nizam bin Munjir atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Hadirin yang dikasihi, sebagai membuka persada ucapan, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berusaha Encik Muhammad Nuri bin Hussein, Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang berbahagia Datin Wan Nur Ashikin binti Abu Kasim, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Yang Berusaha Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Ketua-Ketua Penolong Pengarah Kanan dan Ketua-Ketua Penolong Pengarah Sektor Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Pegawai-Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Negeri Selangor, Barisan Pegawai dan Warga Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah Negeri Selangor, Barisan Pengetua dan Guru Besar Sekolah-Sekolah Negeri Selangor, Guru Perpustakaan dan Media Sekolah-Sekolah Negeri Selangor, guru-guru, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam JPN Selangor Pendidikan Bermutu, insan terdidik negara sejahtera. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita merakamkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita berkumpul dalam majlis pelancaran Hari Nilam Selangor, Hanis, bagi tahun 2026 ini. Saya ingin merakamkan setinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datin Wan Nur Ashikin binti Abu Kasim, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, atas kesudian beliau menyempurnakan perasmian Majlis Pelancaran Hari Nilam Selangor, Hanis, tahun 2026.
Saya juga ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada sidang hadirin warga maya kerana sudi bersama-sama bagi meraikan Majlis Pelancaran Hari Nilam Selangor Hanis tahun 2026 yang diadakan secara dalam talian melalui saluran YouTube rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Pelancaran Hanis ini merupakan satu pemula kepada semua sekolah dalam negeri Selangor bagi melaksanakan program nilam dan galakan membaca sepanjang tahun untuk mewujudkan budaya membaca dan budaya ilmu dalam kalangan murid dan warga sekolah. Selaku payung kepada pelbagai adunan aktiviti galakan membaca di sekolah, program nilam ini dilaksanakan bermula dengan tahun 1 bagi sekolah rendah dan tingkatan 1 bagi sekolah menengah. Rekod pembacaan murid-murid ini merupakan satu elemen penting dalam pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum PAJSK serta dilaksanakan secara berterusan sehingga tamat persekolahan. Amalan membaca merupakan sebahagian proses pembelajaran sepanjang hayat. Pembacaan berkualiti dapat meningkatkan kecerdasan mental, menunjang pemikiran kritis dan meluaskan pandangan terhadap kehidupan. Melalui pembacaan juga, seseorang murid itu dapat membina keteguhan rohani, keterampilan diri, sasiah terpuji dan kemantapan jati diri selain kecemerlangan kognitif dan psikomotor. Hadirin sekalian, Hari Nilam Selangor Hanis merupakan kesinambungan usaha-usaha untuk melahirkan budaya membaca dan budaya ilmu dalam kalangan murid dan guru. Ini adalah selaras dengan matlamat literasi dalam Rancangan Pendidikan Malaysia RPM bagi memastikan kelestarian kecemerlangan akademik dan sasiah murid secara holistik. Bermula pada tahun 2024, program pemerkasaan bacaan murid yang merupakan inisiatif oleh Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan BSTP Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah dilaksanakan. Antara objektif dalam pengupayaan program ini adalah menggalakkan pemikiran kreatif, kritis dan komunikasi berkesan dalam pembacaan bermutu sejajar dengan objektif program nilam yang telah ditambah baik. Dalam era transformasi digital, program galakan membaca tidak lagi hanya tertumpu kepada naskah fizikal, tetapi telah berevolusi menjadi satu ekosistem literasi yang lebih luas dan interaktif. Teras utamanya adalah kepelbagaian medium, di mana bahan bacaan kini merangkumi e-buku, buku audio dan portal artikel digital yang boleh dicapai di hujung jari. Hal ini memastikan maklumat dapat diakses tanpa batasan geografi dan waktu. Selain itu, elemen gamifikasi menjadi tunjang penting untuk menarik minat generasi muda. Penggunaan aplikasi untuk merekod data nilam yang menawarkan lencana digital, mata ganjaran dan papan pendahulu menjadikan aktiviti membaca lebih menyeronokkan dan bersifat komprehensif secara sihat. Komuniti membaca juga kini beralih ke ruang maya seperti di Facebook, Instagram, TikTok dan kelab buku digital yang mana perkongsian ulasan buku dilakukan secara visual dan pantas. Seterusnya, program membaca era digital turut menekankan literasi maklumat. Di tengah lambakan data internet, pembaca dididik untuk berfikir kritis bagi membezakan antara fakta dan berita palsu. Secara keseluruhannya, digitalisasi bukan sahaja mengubah cara kita membaca, tetapi memperkasakan peranan membaca sebagai alat pembangunan modal insan yang lebih dinamik, kritis dan global. Alhamdulillah, berkat kesungguhan dan usaha yang ditunjukkan oleh murid negeri Selangor telah mencapai kejayaan-kejayaan yang membanggakan dalam program pemerkasaan bacaan murid peringkat kebangsaan pada tahun 2025. Seperti Johan Pertandingan Pembaca Bestari kategori Bahasa Melayu Sekolah Rendah, Naib Johan Pertandingan Pembaca Bestari kategori Bahasa Melayu Sekolah Menengah, Naib Johan Video TVPSS Terbaik dan Pengarah Terbaik Festival TV PSS. Manakala dua orang murid kita turut dipilih sebagai bakat cilik mengacarakan Majlis Perasmian Pesta Buku Kanak-Kanak Selangor yang dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor dengan kehadiran delegasi keluar negara.
Syabas dan tahniah diucapkan. Semoga kejayaan ini akan menjadi pemangkin dalam peningkatan kecemerlangan murid di Negeri Selangor pada masa-masa yang akan datang. Sidang penonton warga maya yang saya hormati sekalian, bagi memastikan kelestarian budaya membaca dalam era kemajuan teknologi ini, antara hal tuju yang boleh difokuskan adalah memperkasakan perpustakaan hybrid yang berperanan sebagai pusat sumber dan boleh juga menjadi hub digital. Ruang kreatif pula boleh menggabungkan pembacaan dengan aktiviti penciptaan. Sebagai contoh, membaca tentang robotik, kemudian memasang robot menggunakan kit yang disediakan. Selain itu, guru juga boleh mengintegrasikan kecerdasan buatan atau AI dalam literasi dengan menggunakan teknologi AI untuk memberikan pengalaman membaca yang lebih interaktif dan menarik. Contohnya, penyediaan buku interaktif dan AR serta mengembangkan lebih banyak buku fizikal yang mempunyai elemen augmented reality AR bagi menarik minat kanak-kanak yang lebih gemarkan rangsangan visual. Di samping pelbagai usaha untuk melestarikan galakan membaca dalam kalangan anak-anak murid kita, yang paling penting adalah tentang mencipta pengalaman, bukan sekadar menyediakan bahan. Kita mahu melahirkan masyarakat yang bukan sahaja tahu membaca, tetapi suka membaca dan bijak menilai apa yang dibaca. Besarlah harapan kami agar usaha-usaha seperti ini tidak terhenti setakat ini sahaja. Semoga program galakan membaca sedia ada dapat ditambah baik dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi semasa. Dengan adanya warga pendidik yang sentiasa proaktif, negara kita akan dapat melahirkan generasi yang berminda kreatif, inovatif, berfikiran terbuka serta mampu melihat sesuatu perkara daripada pelbagai sudut dan perspektif. Akhir kata, saya ingin berkongsikan bait petikan tentang membaca untuk menambah ilmu, iaitu dengan membaca kamu akan menemukan dirimu yang sebenarnya. Sekian daripada saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan atas ucapan sebentar tadi. Hadirin yang dikasihi sekalian, Majlis Pelancaran Hari Nilam Selangor Hanis tahun 2026 diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Datin Wan Nur Ashikin binti Abu Kasim, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Majlis Pelancaran Hari Nilam Selangor Hanis tahun 2026. Dengan penuh takzimnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha, Timbalan-Timbalan Pengarah Pendidikan, Ketua-Ketua Penolong Pengarah Kanan, Ketua-Ketua Penolong Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, yang berusaha Pegawai-Pegawai Pendidikan Daerah Negeri Selangor, Barisan Pengetua dan Guru Besar Sekolah-Sekolah Negeri Selangor, seluruh warga Jabatan Pendidikan dan pejabat pendidikan daerah Negeri Selangor, semua guru perpustakaan dan media sekolah-sekolah Negeri Selangor, tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru dan murid-murid yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam JPN Selangor Pendidikan Bermutu, Insan Terdidik Negara Sejahtera. Pertamanya saya ingin melafazkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpahnya dan kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul secara atas talian bagi pelancaran Hari Nilam Selangor Hanis tahun 2026. Program Hanis merupakan satu aktiviti tahunan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor yang perlu dilaksanakan pada setiap tahun sempena kempen Galakan Membaca oleh Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan BSTP KPM. Ianya adalah satu usaha yang berterusan sebagai pembugaran program Nadi Ilmu Amalan Membaca iaitu NILAM
di sekolah-sekolah negeri Selangor yang bertujuan untuk mengukuhkan budaya membaca dan menanam sikap cintakan ilmu melalui pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan pembacaan dalam kalangan murid dan guru. Matlamat program Hanis ini diadakan adalah untuk menyemai dan menggalakkan budaya membaca dalam kalangan murid selaras dengan hasrat dan aspirasi murid dalam Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035. Syabas diucapkan kepada Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan SSTP Jabatan Pendidikan Negeri Selangor atas usaha untuk mengadakan majlis perancaran hari ini bagi memberi peluang kepada semua warga sekolah mendapat maklumat tentang Hari Nilam Selangor Hanis tahun 2026 serta menyebarluaskan kepada warga sekolah dengan mengadakan pelbagai aktiviti dan program galakan membaca. Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan juga telah menyusun pelbagai program dan pertandingan dalam memperkasakan bacaan murid dan sebagai dokongan kepada program nilam seperti kempen galakan membaca, pertandingan bicara buku, bengkel pengkarya muda Selangor, pertandingan pembaca bestari, video kreatif, TV PSS dan banyak lagi. Pertandingan sebegini merupakan satu platform untuk murid memperkembangkan potensi dan bakat diri ke arah pembentukan karakter dan nilai jati diri. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, program Hari Nilam Selangor atau singkatannya Hanis merupakan inisiatif yang sangat baik dalam memberikan galakan kepada murid-murid untuk terus membaca bagi meningkatkan tahap pemahaman dan pengetahuan mereka. Seperti yang kita semua sedia maklum bahawa terdapat hubung kait yang jelas di antara mereka yang suka membaca dengan kematangan minda dan keluasan ilmu pengetahuan. Ini kerana membaca merupakan salah satu aktiviti yang sangat penting dalam memperluaskan pengetahuan, membina minda yang kreatif serta membuka peluang untuk murid berfikir secara lebih kritis. Dalam usaha kita untuk membangunkan modal insan yang berkualiti, program Hanis ini akan memberikan peluang yang lebih baik kepada murid untuk membina kemahiran membaca dan memperkayakan pengetahuan mereka dalam pelbagai bidang. Sidang hadirin yang dihormati, peluncuran Rancangan Pendidikan Negara RPN 2026 hingga 2035 yang merangkumi Rancangan Pendidikan Malaysia untuk Sekolah pada Januari 2026 membawa dimensi baharu kepada agenda galakan membaca. Jika plan sebelum ini berfokus kepada tabiat, plan dekad baharu ini lebih menekankan kepada literasi fungsional, AI readiness dan kesejahteraan insan. Berikut adalah perkaitan strategik program galakan membaca dalam kerangka RPN 2026-2035. Matlamat utama RPM 2026-2035 adalah melahirkan insan sejahtera. Membaca bukan lagi sekadar aktiviti akademik, tetapi alat untuk kesihatan mental dan emosi. Contohnya, membaca bahan sastra dan motivasi digunakan sebagai medium untuk membina daya tahan emosi ataupun resilience murid. Literasi nilai pula memberikan penekanan kepada pembacaan bahan yang memperkukuh jati diri, etika dan nilai kemanusiaan
atau humanity centric untuk mengimbangi kepesatan teknologi. Salah satu sasaran kritikal dalam Plan 2026-2035 adalah memastikan 100% murid menguasai literasi dan numerasi sebelum tamat tahun 1, iaitu di tahun 3. Oleh demikian, intervensi awal dalam galakan membaca di peringkat prasekolah dan tahun 1 diperkasakan untuk mengelakkan keciciran pembelajaran. Dalam rancangan baharu ini, membaca tidak lagi terhad kepada teks statik. Murid digalakkan membaca dan memahami struktur data serta asas kecerdasan buatan iaitu AI sebagai bahan daripada literasi masa hadapan. Aktiviti galakan membaca beralih sepenuhnya ke arah ekosistem digital yang lebih interaktif di mana bahan bacaan diintegrasikan dengan audio visual untuk meningkatkan kefahaman. RPN 2026-2035 turut memberi penekanan tegas terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu serta galakan membaca bahan ilmiah tinggi dalam bahasa Melayu untuk memperkasakan identiti nasional. Untuk kecemerlangan bahasa Inggeris, membaca bahan antarabangsa dijadikan syarat utama dalam memastikan murid Malaysia mampu bersaing di peringkat global dan menguasai STEM serta AI. Sebagai hala tuju program Nilam dan galakan membaca ini, tumpuan utama tidak lagi hanya kepada kuantiti buku ataupun bahan yang dibaca, tetapi kepada pembinaan ekosistem literasi digital dan kesejahteraan insan. Antara strategi langkah ke hadapan iaitu way forward yang perlu dicapai adalah membaca untuk membina. Bahan bacaan yang menyokong pendedahan awal kepada teknologi digital. Literasi data. Murid diajar membaca grafik, carta dan data raya untuk membina kemahiran berfikir kritis sebelum membuat keputusan. Transformasi PSS. Pusat sumber sekolah bukan lagi pusat sumber tetapi hub komuniti yang dilengkapi dengan zon realiti maya atau VR untuk pengalaman pembacaan imersif. Contoh, membaca tentang angkasa lepas sambil melihat simulasi 3D. Hubungan komuniti. Membuka akses bahan bacaan sekolah kepada komuniti setempat untuk mewujudkan budaya Malaysia membaca yang inklusif. Hadirin dan hadirat sidang penonton sekalian, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor melalui Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan turut menjadikan Teras 6 Dasar Pendidikan Digital rakan strategik yang komited sebagai suatu keutamaan. Program Nilam dan Galakan Membaca turut melibatkan kerjasama dengan rakan strategik JPN Selangor seperti Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor, Dewan Bahasa dan Pustaka, Management and Science University MSCU, Sinar Karangkraf dan lain-lain dalam menjalankan program dan aktiviti berkaitan pembacaan. Semoga jalinan persefahaman ini terus erat dalam memperkasakan usaha gerakan tabiat membaca di negeri Selangor ini. Masa sememangnya mencemburui kita. Sebelum saya akhiri ucapan ini, saya ingin memetik satu petikan kata-kata nukilan berkenaan membaca, iaitu a book is a gift you can open again and again. Sekali lagi, saya ucapkan syabas dan tahniah kepada Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan
Jabatan Pendidikan Negeri Selangor atas inisiatif untuk menganjurkan program ini. Semua program seperti ini akan berterusan dan diharapkan dapat memenuhi usaha murni kerajaan dalam melahirkan generasi yang berilmu, berketerampilan dan berakhlak mulia. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya selaku Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor merasmikan Majlis Pelancaran Hari Nilam Selangor Hanis tahun 2026. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis dengan ini merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datin Wan Nur Ashikin binti Abu Kasim selaku Pengarah Pendidikan atas kesudian menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis kita pada hari ini. Dengan berakhirnya ucapan Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor itu tadi, maka sempurnalah sudah perasmian Majlis Pelancaran Hari Nilam Selangor Hanis tahun 2026. Untuk makluman hadirin warga maya sekalian, sejurus selepas majlis pelancaran ini nanti, kami akan membawakan slot seterusnya khas untuk anda iaitu Podcast Nilam, Anda Baca, Anda Berjaya. Rancangan podcast ini akan dihoskan oleh Puan Haja Astura binti Abu Bakar yang sudah tidak asing lagi dengan siaran podcast SSTP JPN Selangor. Beliau telah bersara dengan jawatan terakhirnya sebagai Guru Perpustakaan dan Media serta Jurulatih Utama GPM Negeri Selangor. Walau bagaimanapun, hatinya masih bertaut dengan dunia GPM dan galakan membaca serta masih bergiat aktif hingga kini dalam pelbagai program serta masih menganggotai Persatuan Guru Perpustakaan dan Media Malaysia. Ahli panelnya pula adalah tokoh nilam peringkat kebangsaan kategori sekolah menengah tahun 2024 iaitu saudara Muhammad Irfan Daniel bin Irwan yang sekarang sedang menuntut di Universiti Teknologi Petronas. Ahli panel yang kedua adalah seorang peguam, penulis buku, pengumpul koleksi buku serta pembaca tegar dari usia muda lagi iaitu Encik Iman Daniel Hakim bin Mat Azam. Dua figura hebat ini akan berkongsikan pengalaman dan kejayaan berkat usaha gigih serta tabiat membaca yang telah dipupuk sekian lama. Semoga apa yang bakal dikongsikan nanti akan menjadi sumber inspirasi kepada murid-murid dan warga maya sekalian dalam menjadikan membaca itu suatu amalan. Hadirin sekalian, inilah yang dikatakan ibarat menanam sudah dituai, umpama berlayar telah sampai ke pelabuhan. Bagi pihak majlis, kami ingin memohon kemaafan sekiranya ada kekurangan dan kekilafan di sepanjang majlis. Saya sudahi dengan serangkap pantun. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Saya, Zakaria bin Abdul Hamid, penolong PPD USTP, PPD Gombak, mohon undur diri. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Okey, hari ini tajuk podcast kita iaitu Nilam, Anda Baca, Anda Berjaya. Cukup menarik sekali dengan podcast kita pada hari ini. Tajuknya cukup menarik dengan tetamu kita juga yang begitu hebat. Dua orang tetamu kita pada hari ini, ya, iaitu dengan Cik Muhammad Irfan Daniel bin Irwan dan juga Cik Iman Daniel Hakim
Muhammad Azam. Okey, alhamdulillah ya, kita dapat bertemu lagi dalam podcast yang santai tetapi penuh inspirasi. Orang kata santai tapi sampai kepada matlamat yang kita harapkan. InsyaAllah sempena ya kita adakan podcast ini sempena pelancaran nilam peringkat Negeri Selangor, iaitu Majlis Pelancaran Hari Nilam Selangor HANIS untuk tahun 2026. Sebelum kita lebih jauh lagi, okey, hari ni kita beruntung sangat. Pertama kali saya lah panggil bonda boleh? Boleh. Panggil bonda je. Sebab kat sini semua kebanyakan panggil bonda. Okey, jadi insya-Allah hari ini dalam sesi ni kita akan dapat mendengar luar rasa, impian semua. Jadi kita kisah perjalanan dua orang tokoh ni tokoh-tokoh ni hebat-hebat ni alhamdulillah dapat bertemu dengan Irfan kembali dengan ni lagi tetamu yang istimewa dijemput seorang peguam. Okey kita akan dapat merasai bagaimana minat mereka bermula dari mana, siapa yang beri sokongan pada mereka, apa kecabaran untuk jadi seorang tokoh, apa cabaran sebagai seorang peguam. Begitu juga rahsia di sebalik kejayaan ni. Jadi tunggu, kita akan congkil satu persatu dengan kita punya tetamu. Okey, sebelum itu saya perkenalkan sekali lagi lah kepada panggil adik lah, abang kan boleh, Abang Irfan. Sebab ni kita nak dengar ni, adik-adik nak dengar ni nanti kita perkenalkan diri lah pada abang Muhammad Irfan Daniel bin Irwan sebagai tokoh, dinobatkan sebagai tokoh nilam kebangsaan 2024. Bukan calang-calang orang yang boleh capai satu tahap yang paling tinggi. Bila diumumkan situ pun kami semua dengan air mata, bukan sedih, sebab sedih dengan air mata sebab gembira sangat. Sebab Selangor naik balik. Sebab Selangor ni sebenarnya Iman, Selangor ni memang terkenal dengan melahirkan ramai tokoh-tokoh nilam. Memang dari dulu. Dan ramai juga tokoh-tokoh nilam dari Selangor ni dapat belajar ke luar negara. InsyaAllah Irfan pun mungkin satu hari ada peluang untuk dapat pergi ke luar negara. Okey, sebelum tu naklah perkenalkan diri ni. Bonda insyaAllah kenal lah Irfan ni. Okey Irfan, tolong perkenalkan diri boleh Irfan? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Nama diberi Muhammad Irfan Daniel bin Irwan. Dahulu saya merupakan seorang pelajar di Sekolah Menengah Sains Banting dan sekarang sedang menuntut di Universiti Teknologi Petronas sebagai pelajar asasi kejuruteraan dan sains. Okey. Asal di mana Irfan? Saya asal dari Banting juga. Banting. Banting. Sekolah rendah dulu sekolah mana? Sekolah rendah Sekolah Kebangsaan Kancung Darat. Sekolah Kancung Darat. Dekat dengan Miss Bon lah rumah Miss Bon. Betul. Tadi bawa bincang-bincang dekat rumah Miss Bon. Nak sidik. Nak sidik. Dulu orang ni Banting hebat. Mata Iman kata apa? Borep dengan anak-anak sidik. Memang kata Banting mana? Terima kasih lah anak-anak sidik Okey, kita berkenalan pula. Ni cikgu dengan Bonda pun bawa berkenalan juga ni. Dengan Iman. Iman. Nama sama-sama je ni. Muhammad Irfan Daniel. Iman Daniel. Kali kalau siapa yang ada anak-anak tu nak rajin pandai-pandai macam ni, namakan Daniel Okey, Iman perkenalkan diri Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kenalan, nama saya Iman Daniel Hakim. Biasanya saya akan dipanggil Iman lah kan. Saya seorang peguam yang beramal dalam bidang sivil dan secara khususnya dalam bidang harta intelek ataupun dalam bahasa Inggeris ni kita panggil intellectual property. Jadi kita sekarang dekat Jabatan Pendidikan Negeri kan, banyak terlibat dengan perpustakaan. Jadi antara benda yang saya terlibat juga melibatkan hak cipta. Biasa tentang buku, manuskrip, jurnal dan sebagainya lah. Dan saya beramal di sebuah firma yang terletak di Kuala Lumpur, namanya Azmi and Associates. Okay. Nanti banyak lagi kita nak korek banyak lagi rahsia-rahsia nak korek ni. Benda baru rasa Selalu jumpa peguam di mahkamah tinggi, peguam sekali jumpa peguam intelek apa? Harta intelek. Harta intelek. Apa harta intelek ni? Nanti kita tunggu Jadi Abang Iman akan cerita lagi banyak mendalam. Terima kasih juga sebab sudi datang berkongsi dengan kami semua. Benda baru kan, betul Fan? Betul, benda baru betul. kan Fan. Terima kasih menyebut. Ini Irfan akan jadi token minyak. Atau menjadi keraming Jadi kan satu lagi yang menarik itu dia kata Abang Iman ni bukan saja seorang peguam tapi seorang book hunter, pemburu buku. Orang buru orang. Dia buru buku ni. Macam mana sebenarnya lahirnya tu?
suka kepada minat kepada buku ni? Siapa yang jadi mendorongnya? Kalau saya boleh berikan kredit besar ni kepada ibu saya lah. Ibu, okey. Memang ibu saya dulu dia pernah jadi guru sebentar dekat Semak Kajang. Oh. Kemudian dia menjadi pensyarah di UKM. Dan pensyarah ni biasanya dia ada kerajinan untuk membaca. Jadi kerajinan tu dia diwariskan kepada saya lah antara anaknya. Dan ibu saya memang kalau setiap kali, kalau contohnya macam dapat nombor 1 dalam peperiksaan ke ataupun hadiah hari jadi, biasanya hadiah yang memang saya akan dapat adalah hadiah buku. Oh, alhamdulillah. Dan kalau diberi peluang untuk request hadiah pun, buku. saya kata abang nak buku je. Saya nak tolong. Saya panggil dia saya abang lah. Oh, abang. Jadi abang nak buku je. Kalau tak nak belikan buku pun bagi abang duit, biar abang pergi kedai buku, biar abang pilih sendiri. Jadi buku tu antara hadiah yang saya akan sentiasa appreciate atau saya akan sentiasa hargai lah kalau diberi kepada orang kan. Kalau Ban, siapa yang ni? Irfan, siapa yang jadi pendorong lah untuk sampai pandai ni Ban? Pandai ke Ban dengan keputusan PMR yang bagus, dengan SPM yang bagus. Jadi siapa yang mendorong untuk membaca? Mula-mula membaca ni. Okay. Sebenarnya minat saya dalam membaca ni, saya boleh kata minat tu saya pupuk sendiri. Sebab dulu ayah saya dia suka pasang televisyen Net Geo World tau, 550. Haiwan dengan binatang apa semua tu kan. Jadi saya macam tertarik dengan benda tu. Bila masuk ke perpustakaan sekolah, ada pula ensiklopedia haiwan-haiwan apa semua tu kan. Jadi dari situlah saya mulakan minat membaca tu. Nak tahu lebih lanjut lagi tentang haiwan dan segala serangga yang ada tu lah. Lain bidang. Itulah saya punya minat membaca. Buku pertama saya pun buku tentang haiwan-haiwan. Apa ada tak buku yang sampai hari ni rasa kalau orang tanya melekat kat kepala ni, buku apa yang mula-mula? Alamak, yang tu tak ingat pula. Tapi adalah bukunya. Mana zaman ingat tak buku apa yang rasa macam mula-mula dapat dah? Saya ingat kalau saya zaman-zaman kami dulu Harry Potter lah. CD Harry Potter. Terjemahan bahasa Melayu. Terbitan Pelangi rasanya dulu. Ya, tebal-tebal dulu. Maknanya buku Harry Potter sampai sekarang pun ada lagi Harry Potter, tapi dia bagusnya dia translate kan. Jadi kan ramailah budak-budak yang boleh baca buku-buku macam ni. Sebenarnya kan banyak kan perlu membaca. Betul tak Fan? Betul. Perlu membaca Fan. Betul, perlu membaca. Membaca ni memang satu amalan yang sangat baik lah. Lebih-lebih lagi kalau anda ialah seorang murid, pelajar kan. Dalam pembinaan karakter tu, personally bagi saya membaca tu memang memberikan impak yang cukup besar lah. Ni, Man, kalau membaca, lagi kaitkan dengan kerjaya. Lagi lawyer, lagi kena banyak kan membaca. Nak fight di mahkamah. Kalau membaca tu, tak kisahlah sama ada apa pun profession atau kerjayanya. Memang membaca ini adalah satu keperluan yang merentas bidang kerjaya sebenarnya. Dan kebanyakan orang-orang yang berjaya ni, orang-orang yang ternama, contohnya macam kita punya PMX kan, Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun, kita kenali sebagai seorang tokoh yang sangat suka membaca. Tun juga kan? Betul. Suka membaca. Sampai hari ni. Jadi maksudnya budaya membaca itu adalah satu budaya yang memang tidak perlu ada dalam setiap orang yang mahu berjaya. Betul. Jadi dia sesuailah dengan tajuk kita kan, anda baca, anda berjaya. Betul. Memang sepatutnya kita pupuk dari rumah. Betul. Daripada family lah. Lepas tu bila sampai kat sekolah, cikgu pun suruh membaca. Betul lah, tajuk memang sekadar bila dapat tajuk kan, anda baca. Betul lah. Sebenarnya bila kalau kita tak baca buku, bukan buku je, sebenarnya baca tu daripada e-book pun kita membaca juga. Surat khabar. Ya, surat khabar daripada majalah itu membaca juga. Kadang-kadang dong kecilkan skop lah. Dia kata baca tu buku. Itu je lah. Jadi budak pun jadi bosan. Sebenarnya dari sekarang pun ramai banyak tempat media-media yang boleh kita baca kan, benda tu ada di mana-mana pun boleh membaca. Tak ada alasan nak kata tak boleh membaca. Kan. Betul. Jadi macam Irfan sebagai tokoh Nilang, apa cabaran Irfan nak jadi daripada mula tu Fan. Kau nak jadi tu bukan senang. Macam apa cabarannya? Okey, sebenarnya saya memulakan perjalanan sebagai tokoh nilam ni dari sejak sekolah rendah. Ketika itu nilam daerah saya diambillah oleh guru waktu tu, Cikgu Azrina, Sekolah Kancun Darat untuk pertandingan nilam daerah tu. Tapi malangnya waktu tu rezeki saya sampai naib Johan daerah je. Jadi sejak daripada tu, waktu saya mulakan nilam tu, saya kenal tokoh nilam waktu tu 2016, Kakak Amira Ashikin. Okey.
Ya. Mana lah Amira Dia dah graduate dah. Dah habis kan? Sekarang lawyer rasanya. Ya, Ha. Saya kenal dia waktu tu lah. Saya macam saya tahu dia dapat Tokoh Nilam tu kan. Jadi dari situ saya ada impian yang sama untuk masuk sekolah yang sama dengan dia. Sains Banting tu juga. Oh, Amira tu daripada Daripada Sains Banting, sekolah Dia saya. asal dari mana? Dia orang Teluk Palima Garam. Garang. Orang Banting. Orang Banting. Amira hebat dia tu, betul. Kita orang wah, tu Amira. Bagus. So bila saya masuk sekolah menengah Sains Banting tu, dekat basis ni untuk laluan masuk ke perpustakaan ada gambar murid-murid yang berjaya tau. Ada gambar Tokoh Nilam dengan pasukan bahas yang dapat Johan dulu. Mesti dalam hati saya pun nak satu hari. Ya, betul. Waktu saya tingkatan 1 tu memang saya masuk, azam saya ini salah satu. Satu muka aku mesti ada kat Yes, situ. betul. Memang nak letak muka dekat situ. Alhamdulillah sekarang adalah mukanya dekat situ dah. Jadi itulah saya punya inspirasi untuk teruskan perjalanan dalam nilam. Cabaran yang saya boleh katakan pertama sekali, bila kita duduk dekat asrama ni, masa tu ialah satu cabaran yang sangat yang sangat-sangat signifikan lah, sebab saya ada masa yang tak banyak untuk saya luangkan dekat aktiviti macam nilam, membaca apa semua ni kan, sebab yelah kita belajar, jadual pun dah ditetapkan oleh sekolah, tapi kita kalau dah minat benda tu kita akan cari masa. Betul? Kadang-kadang waktu tengah tunggu azan dekat surau kita membaca. Dengar ya. Dengar Abang Irfan punya. Satu benda yang rasa cukup bahagia bagi bonda lah. Waktu riadah petang-petang tu kan macam orang lain bersukan ke kan. Kita kalau macam malas-malas sikit kita duduk kat kelas baca buku ke. Bagusnya. Sebab minat lain-lain. Saya mungkin tidak cenderung ke arah sukan macam tu. Lepas tu yang kedua, selain masa saya boleh katakan kawan-kawan lah. Sebab macam yes, betul, kita punya persekitaran. Sebab bila saya dekat sekolah dulu, saya boleh katakan seorang yang agak busy jugalah. Yang sentiasa sibuk. Sentiasa ada hal-halnya. Betul, sentiasa ada pertandingan-pertandingannya. Yelah, masuk pidato. Jadi kita kena sebagai pelajar, walaupun muda lagi, kita kena belajar berdikari lah. Macam mungkin bila kita terlalu sibuk tu, kawan-kawan ada yang macam menjauh ataupun macam tak rapat dengan kita sebab kita dah terlalu sibuk dengan kita punya komitmen kan. Jadi bagi saya waktu tu cabaran terbesar saya adalah untuk cuba berdikari dan bawa diri saya sendiri. Sebab bersekolah di asrama, saya kena tahulah pandai bawa diri dan cuba untuk survive dalam persekitaran yang sangat pack dengan disiplin yang sangat tinggi. Itulah cabaran saya sebagai dulu ketika perjalanan menjadi tokoh nilam. Man, ada tak Man cabaran nak berjaya ni duduk asrama juga kan? Saya duduk asrama juga. Cabaran sama? Sama je. Sama je. Tak pernah ambil sekolah menengah, masuk tak pertandingan ke? Waktu sekolah menengah saya aktif dalam pidato, syarahan, bahasa Melayu dan juga bahasa Arab dulu. Masuk cakap Arab. Saya juga pernah wakil sekolah untuk debat bahasa Arab lah. Masa UIA? Dekat UIA saya dah tak terlibat dalam pertandingan bahas dan debat. Tapi saya aktif dalam NGO waktu tu. NGO waktu tu saya buka perpustakaan untuk rumah-rumah anak yatim. Dekat perkampungan-perkampungan dalam-dalam kan. Jadi memang waktu tu saya akan guna FB je hanya. Guna FB, saya buat announcement kata dalam masa 4 bulan akan datang ni saya dan tim akan ke contoh Sabah, ke Sarawak. Buku dari mana? Buku-buku biasanya sama ada orang akan bagi sumbangan dana kan? Ataupun akan macam penerbit akan bagi buku kan. Antara yang saya pernah dapat dulu daripada PTS, daripada ITBM. Jadi kita kumpulkanlah dekat rumah saya itulah. Biasanya memang penuhlah dengan kotak-kotak buku apa semua. Kemudian bila sampai hari itu kita akan pergilah untuk bina perpustakaan dekat tempat-tempat. Pergi ke dalam. Pergilah. Pergilah. Sabah, Sarawak semua. Dekat Sabah dulu pernah dekat Kundasang. Kalau Johor dulu pernah dekat area dekat kawasan Endau Rompin dulu. Kan? Jadi itulah waktu sekolah. Waktu dekat UIA saya dah tak terlibat dalam pertandingan bahas semua dah. Sebab lebih tumpu pada ni. Satu pekerjaan yang murni juga tu. Betul. Kaitan dengan buku juga kan. Tak lari juga. Daripada buku, betul aku ni pemburu buku. Nanti buat library kat rumah.
Ya, Ah? depan rumah. Oh, ya betul. Ikut bonda dia. Itu pun antara Ya, saya punya hasrat sebenarnya ya. untuk ada satu perpustakaan yang orang awam boleh dapat akses Ya, untuk baca tu. betul. Sebenarnya boleh sebab ke depan rumah bonda pun ada. Jadi bonda kata ya Allah boleh buat ya. Tak apa, sebenarnya kita benda tu rasa macam biasa-biasa tau. Tapi bila tengok anak-anak membaca ni, oh kita rasa seronoknya tengok budak baca. Seronok. Okey, apa cabaran? Sebenarnya sebagai peguam muda tau. Apa sebenarnya cabarannya sebagai seorang peguam ni? Kalau saya boleh kongsikanlah kan. Kalau berkaitan dengan membaca, cabarannya sama dia macam Irfan tadi. Tentang masa lah kan. Bila mana kita kat sekolah menengah, dia punya kekangan lah masa. Dan dekat bila dah dewasa pun sama juga, masa juga kan. Dan komitmen ni dah berubah. Kalau dulu mungkin tentang belajar, sekarang ni dah tentang kerja kan. Jadi ada banyak pula pihak-pihak yang perlu kita uruskan. Antaranya macam kalau saya, bos saya lah, dia bagi kerja, ada KPI yang perlu Benda kena siap deadline dia, mesti siap-siap. Selain daripada bos, kita ada kawan sekerja pula kan. Macam mana kita nak berinteraksi, kita nak bekerjasama dengan mereka. Itu Kemudian masa bila? Masa curi-curi masa. Ni curi-curi masa. biasanya kalau saya curi masa, biasanya waktu malam lah. Ya, Waktu malam ataupun waktu hujung minggu saya akan try untuk baca. Ada waktu free tu Waktu free saya akan baca lah. Dan sekarang saya duduk Bangi dan bekerja di KL. So saya akan naik MRT. Oh, sambil tu? Sama-sama MRT saya akan baca lah. Saya akan guna Google Playbooks. Saya baca e-book dalam aplikasi Playbooks lah. Pernah tak kalau pergi kedai buku kan? Pergi ke kedai buku, kat mana dah buku sebenarnya nak beli satu je, tapi keluar Selalu. satu beg. Selalu sangat lah. Ada. Selalu Ya, sangat. selalu sangat ada. Dia benda yang orang kata menjadi satu gurauan lah sesama pecinta buku ni kan. Konon-konon ni lah kata aku nak puasa beli buku. Tapi memang hampir lah, memang tak sebenarnya. Ni macam pergi kedai RM2 lah. Nak beli satu. Nak beli satu Dia ni keluar rupanya segerabat bawa dia kan. Biasalah tu. Oh, ada. Ada Fan. Masuk boleh mak satu je mak. Tapi keluar satu beg. Betul-betul selalu macam tu. Betul kan. Bukan tak boleh. Ni nak baca. Tak apa tak baca tak apa tau. Tapi janji ada tau. Itu free kan ambil baca. Sebenarnya betul. Seronok lah. Lepas tu kalau selalunya masuk kedai buku, rak mana lah pergi? Tang mana buku lah yang dia pergi? Bahagian mana nak cari? Kalau saya suka baca fiction. Ya Novel-novel lah, novel-novel. Saya selalu kalau masuk kedai buku saya pergi kat non-fiction. Saya suka baca yang daripada kecil pun kata juga serangga kan. Dulu masa Toko Nilam ni Toko Nilam jadi doktor. Lepas tu tiba-tiba jadi orang minyak. Ni mula-mula tu Fan kenapa jauh kau faham masa dia Toko Nilam lah. Bila dia perkenalkan dia cita-cita nak jadi doktor ni. Mak masih lagi bekerja di Hospital Banting. Mak dia tugas di Hospital Banting. Lepas tu juga bagus. Dia tanya Fan lagi pergi Petrona. Petrona pergi minyak. Lain tak jadi. Lari bidang sikit. Impian satu hari Fan. Impian satu hari nanti nak pergi luar negara ada impian nak pergi luar negara. InsyaAllah impian saya yang paling besar lah untuk sama belajar ke luar negara lah. Mungkin tak ada rezeki dekat ijazah sarjana muda sekarang ni. InsyaAllah nanti waktu master ke PhD. Bersedia lah dia sekarang. Betul. Membaca juga tu Fan. Kena membaca juga. Dah ada. Sebenarnya kalau ada kita ada cita-cita dan impian tu, kita akan mendorong kan. Kita akan usaha untuk capai cita-cita kita ni. Betul. Okey, Fan masa di jadi Toko Nilam tu dekat sana tu, cuba kongsi mungkin ada cikgu-cikgu nak tahu bila situasi dekat Kem Nilam tu. Kan mesti fight ke macam berdebar. Semua adalah rasa. Betul. Hari pertama saya datang ke Kem Nilam tu, waktu tu kami buat dekat Bangi tak silap saya. Hotel apa saya dah lupa, tapi bila masuk tu, bila saya jumpa dengan peserta-peserta lain, semua macam ada aura masing-masing. Saya tak tahu nak cakap macam mana, tapi kita tahu yang kita sedang masuk dalam satu bilik penuh dengan orang lain yang berbakat juga. Betul. Jadi waktu hari pertama tu kita macam berkenalan dulu, ada sesi taklimat apa semua kan. Cabaran sebenar bermula pada hari esoknya lah, iaitu kami dinilai dengan 4 kemahiran. Hari kedua tu kami dinilai dengan pertama menulis, penulisan kreatif dulu, lepas tu suntingan video dan bercerita. Bagi saya bercerita ni lah yang paling susah. Sebab bila dah sekolah menengah kan kita tak pernah bercerita. Last dekat sekolah rendah, kat sekolah menengah selalu pidato je, tiba-tiba kena bawakan pula satu jadi kanak-kanak cerita dengan penghayatan dia. Lepas tu hari ketiga kita ada sesi interview lah dengan hakim-hakim kan.
situasi kat sana saya boleh katakan untuk adik-adik yang bakal meneruskan perjalanan ke Tokoh Nilam, bagi saya pertama jangan takut. Walaupun kita dah sampai dekat situ dan ramai sangat orang-orang yang hebat kan. Tapi yang saya perasan lah, calon-calon Tokoh Nilam yang bertanding ni, satu persamaan kami semua ialah kami semua terbuka untuk berkongsi ilmu yang kami ada. So macam dekat sana semua tak lekuk untuk share pengalaman, untuk share skill-skill mereka. Yang saya kenal kat sana, contoh kawan saya Farisha dari Kelantan. Dia ajar saya cara untuk edit-edit video. Berkongsi ilmu. Ya betul. Ada yang kawan-kawan saya juga dari Johor, dari Perak, sharekan mereka punya pengalaman dalam penulisan kreatif, tulis cerpen apa semua. Jadi saya rasa macam awal-awal tu kita takut, tapi bila dah 4 hari 3 malam dekat sana, semua macam mesra dan saling bertukar pengalaman masing-masing. Jadi Mungkin saya rasa semua tu ada kelebihan kot. betul, Ya kan? semua ada kelebihan masing-masing dan persaingan di sana saya boleh katakan memang cukup sihat lah. Ya Alhamdulillah. Satu cuba. Tu ya satu pengetahuan, yang satu ilmu. Jadi bakal-bakal tokoh ni lah. Dan satu ya Abang Irfan dah kongsi dah tu. Jadi jangan rasa malu lah sebenarnya kan. Mungkin kita pergi pun kita ada satu kelebihan juga. Jadi kalau situ Irfan, apa kelebihan Irfan? Ada tak orang tanya? Waktu tu adalah orang tanya background saya sebagai seorang tokoh nilam kan. Saya boleh kata waktu tu kemahiran utama saya ialah menyampaikan, bercakap. Pidato. Yes, pidato, interview, sebab memang saya latar belakang sebagai seorang pembahas. Jadi waktu tu apa yang saya boleh share dengan mereka ialah isu-isu semasa yang saya tahu untuk interview. Lepas tu cara saya sampaikan. Sebab mungkin menjadi seorang pembahas ni memang orang dah boleh nampak anda ialah seorang pembahas. Macam mereka tegur saya awal-awal, mereka tegur macam cara nada saya bercakap, saya punya body language waktu membentangkan dekat depan. Macam mereka boleh teka lah, macam boleh teka. Ini macam orang bahas, orang debat je kan. Itulah yang saya rasa skill saya waktu tu. Maknanya setiap orang yang ada kat pelajar tokoh-tokoh nilam tu, ya semua yang bertanding tu semua ada kelebihan. Betul. Satu orang ni pandai video kreatif ya. Orang ni pandai bercerita. Dan bukan semua. Jadi bila kita berkongsi, berjumpa ni, kita boleh berkongsi ilmu. Okey, jadi semua jangan takutlah. Ya, masuk je. Yang penting kita menang. Sebenarnya kalau Johan Selangor tu pun dah hebat lah Fuad. Sebab Selangor ni ramai student. Sebenarnya kalau menang Selangor dah pada Allah Akbar. Hebatnya Selangor dia ada beribu pelajar. Sampai kalau lagi Irfan sampai tokoh kebangsaan, lagilah hebat ni Irfan. Tahniah sekali lagi lah, bukan susah. Orang ni Iman, sebagai seorang peguam ya, membaca dan ilmu sangat penting. Jadi dia tanya, bagaimana budaya membaca ni boleh membantu kejayaan? Antara benda yang selalu orang kata membaca ni dia menambah informasi, menambah maklumat. Tapi ada satu lagi aspek yang mungkin orang tak selalu bincangkan atau perkatakan, iaitu sebenarnya membaca ni dia membina emosi. Dia membantu kita untuk mengawal emosi. Macam saya baca fiksyen kan. Bila baca fiksyen, benda yang selalu dicari adalah drama, konflik kan. Jadi daripada situ sebenarnya dia mengajar kita bagaimana kita nak menguruskan diri kita bila kita sedih misalnya kan. Bagaimana kita nak uruskan diri kita bila kita marah kan. Maksudnya kita belajar benda tu daripada interaksi watak-watak, menghadapi tekanan kan. Jadi sebenarnya membaca ni banyak manfaat dia. Dia membina emosi kita, membina karakter kita kan. Dia juga memberitahu kita apakah impian-impian yang pernah diimpikan oleh orang-orang yang terdahulu yang kita boleh applykan juga dalam kehidupan kita. Jadi banyak sebenarnya manfaat membaca pada diri saya secara peribadi yang membentuk siapakah diri saya sebenar sekarang lah. Menarik. Sebenarnya kan bila kita membaca tu kan, lagi kalau kita di mahkamah kan, tapi emosi kita pun kena kawal juga. Dan emosi kita punya klien, emosi kita tiba-tiba nak marah, nak apa, tak boleh. Sebenarnya dengan baca buku motivasi. Ada buku motivasi. Siapa? Lupa saya. Siapa penulis buku yang Iman rasa baguslah, yang boleh bagi impak pada dia? Dulu lah, kalau dulu waktu sekolah rendah kita ada J.K. Rowling lah, penulis Harry Potter.
Kemudian bila masuk sekolah menengah, kita waktu tu ada Hilal Ashraf. Okey. Kemudian kita ada Shlovek. Ya. Tak pasti kalau Shlovek. adik-adik pernah dengar ke tak kan. Itu tahun bila tu? Tapi Shlovek ni antara penulis kegemaran ramai lah generasi kami waktu tu. Oh. Dia banyak menulis tentang kehidupan seharian, tentang pelajar, belajar dekat luar negara. Ya. Tapi pada sama dia juga masukkan elemen-elemen kehidupan tu kan. Juga tentang, ada sedikit tentang agama kan, tentang bagaimana nak menjadi orang yang lebih baik. Jadi macam novel-novel sebegitu dia sangat dekat kepada kami sebagai pelajar sekolah asrama pada waktu tu kan. Apa lagi itu antara novel-novelis yang menjadi kegemaran saya lah, yang saya ingat sekarang kan. Puan ada yang penulis yang suka sangat. Oh, kalau saya Koleksi lah, koleksi buku. macam buku saya yang saya bawa tu Nilam Hari tu memang saya minat Temi Abdullah lah. Ya. Memang Apa penulis jalanan? ya, betul. Saya mula ikut bila waktu karya Empire sebenarnya. Dari Empire tu saya baca satu-satu koleksi lah. Empire penulis jalanan tu. Yang Berlari Tengah Hujan tu siapa? Oh, yang Oh, Berlari buku Tengah tu, Hujan tu itu karya Indra Sugiarto, penulis Indonesia. Indonesia. Man, dia pergi bawa buku Indonesia. macam masa tu tak kau cakap boleh ke? Yang last kali yang momen yang tak boleh lupa bila cakap, benda-benda boleh tak nak ajak Hakim berlari tengah hujan. Inilah punya gimmick dia tu, itu yang buat dia menang. Boleh tak last minute Van. Masa tu kita betul. tengah nak buat live, Hakim nak masuk dah. Dia orang tengah bersedia bawa Hakim masuk. Boleh tak boleh saya nak ajak Hakim tu berlari di tengah hujan. Tapi Irfan bagus, dia boleh relate dengan kehidupan sebenarnya. Tokoh Nilam ni betul tak Fan? Kena relate kan, buku tu kena relate dengan diri sendiri, dengan diri yang membaca, yang membentang supaya dapat. Betul yang macam tokoh tahun lepas. Macam tu juga dia boleh relatekan cerita kisah dalam buku tu dengan diri dia. Bukan buku ni sebenarnya bukan sekadar baca tau. Betul. Baca je, tapi sebenarnya kena absorb, kena Betul. masuk dalam diri kita, baru kita menghayati buku Betul. tu. Kadang-kadang budak ni baca dah, habis baca, cuba tanya balik. Yang tak tahu. Sebab tu bila tokoh ni, betul tak Fan? Dia bila ke tokoh ni, bila dia buku dia ambil tu, dia kulik ke kulik dia kena tahu. Patut dia kalau dia boleh, patut dia kenal pun Fan, penulis tu pun dia kena kenal kan. Tapi hari ni tak kenal Temeh tu ya. Apa? Temeh betul tak? Temi Abdullah. Temeh Abdullah. Kita pun tak ada, dia seruk dia, biodata dia seruk sikit lah. Betul. Kan? Kenapa sebenarnya dia tak nak memperkenalkan diri dia? Ada tak Man? Rasanya lah. Kenapa penulis tu tak nak? Mungkin sebab privacy kot. Ya, dia Tak semua orang yang terkenal dia nak dikenali. dikenali. Yes. Dia nak karya dia yang dikenali, bukan dia. Okey, bagusnya. Patutnya ramai macam itulah kan. Tapi ada seorang orang diri dia dulu, kemudian baru dia, bila dia kenal diri sebenarnya dia agak baik juga. Bila dia kenalkan diri, dia nak jual senang. Betul. Ada setengah orang dia nak keluar dia punya buku-buku dia. Macam tu kan. Okey. Menarik juga cerita dia, buku-buku. Satu pemilihan buku lah. Irfan, buku-buku kau pergi cadangan pada adik Irfan, buku yang macam mana yang kalau boleh nak pergi bawa bertanding ni? Oh, okey. Bagi saya, untuk pengalaman saya lah dulu, waktu saya mulakan Nilam, saya bawa buku pertama saya ialah Empire, Temi Abdullah. Waktu negeri, saya bawa buku Indra Sugiarto, Berlari di Tengah Hujan. Waktu kebangsaan pun saya bawa buku yang sama, Indra Sugiarto, Berlari di Tengah Hujan. 5 buku pilihan saya waktu tu, ada Politik untuk Pemula, karya Aiman Rashidan Wong. Ada Penulis Jalanan, karya Temi Abdullah juga. Lepas tu ada satu Hikayat Abdullah. Yang ni buku tulisan agung tu lah. Karya agung semua. Okey. Karya agung. Bagi saya ciri-ciri utama untuk pemilihan buku ketika Nilam ini, pertama sekali dia kena buku yang anda boleh refleks dengan diri sendiri, yang boleh kaitkan dengan hidup. Sebab itulah kalau tengok tadi saya daerah saya bawa buku fiction Empire, tapi bila dekat negeri dengan dekat kebangsaan saya bawa non-fiction, buku puisi nasihat. Sebab bagi saya buku yang bertemakan macam puisi nasihat ni, dia lagi senang untuk kita kaitkan dengan diri kita. Sebab mungkin perkara yang ditulis oleh penulis itu ialah satu peristiwa yang sudah kita lalui dalam perjalanan hidup kita. Sebab itulah saya boleh kaitkan dan boleh menjiwai buku itu. Bagi saya itulah pertama satu ciri-ciri ataupun karakter yang sangat penting dalam pemilihan buku. Yang kedua, buku tu mestilah penulisan yang kemas dan mengikut standard yang ditetapkan lah. Sebab
isunya sekarang ni, sekarang kalau boleh semua orang nak jadi penulis. Semua nak keluarkan buku. Tapi kita nak jumpa buku yang berkualiti tu susah. Lagi-lagi kalau bertemakan puisi apa semua ni kan. Semua mencuba untuk keluarkan buku puisi masing-masing. Padahal tidak semua mempunyai standard ataupun kualiti yang bersesuaian lah. Jadi nasihat saya untuk adik-adik, kalaulah anda betul nak bawa buku puisi, pastikan anda periksa dahulu latar belakang penulis dan pastikan perkara ataupun karya yang ditulis itu menetapi piawaian, contohnya macam piawaian DBP ataupun standard bahasa yang baiklah. Sebab kita nak bentangkan buku dekat hakim di bawah program Nilam, kita kena pastikan buku itu buku yang sesuai, buku yang baik, yang boleh dicontohi. Macam saya waktu ulasan buku Indra Sugiarto tu, saya ada juga masukkan tentang elemen-elemen bahasa. Macam simili, lepas tu ada Personifikasi. personifikasi, hyperbola, dan segala unsur-unsur bahasa tu lah. Jadi perkara-perkara tu yang hakim nak tengok dan sama ada kita betul-betul faham dan menghayati ke tak. Mengkaji Yes, betul-betul tak? betul mengkaji tak karya tu. Ya, betul. Bukan saja setakat baca. Baca betul. gitu. Macam mana, kenapa ambil penulis pada penulis Indonesia? Sebenarnya buku Indra Sugiarto tu, Belayar di Tengah Hujan, itu ialah buku pertama Indra Sugiarto yang saya baca. Sebenarnya saya tak pernah kenal pun, tapi saya cuma nampak warna dia menarik, warna biru. Saya suka warna biru waktu tu. Saya nampak macam menarik. Saya baca lepas tu kena pula dengan jiwa. Waktu tu saya baca ketika saya berada di tingkatan 3. Waktu tu macam kan kita baru habis PKP kan. So like life was so rough. 2023 2022. Saya kata tingkatan 3. Waktu tu kan macam kita baru nak bangkit semula dari PKP kan. Macam agak tekanan-tekanan tu macam dapat dirasai lah. Kita dari hidup kat rumah banyak, lepas tu nak ke sekolah semula. Nak bersosial balik dengan kawan-kawan apa semua kan. So jadi macam benda tu agak sukar. Dan saya dapati buku tu macam dekat lah dengan diri saya. Bukan, kalau tengok perhati sekarang banyak lambakan kan buku-buku. Betul. Tengok buat sajak. Orang ni buat sajak. Tapi sebenarnya nak kena tengoklah betul-betul. Ya. Betul. Okay, Man, nasihatlah Man bagi pada adik-adik kita yang di luar tu nak berjaya. Bagi nasihat sekarang kita kena tengah berfight dengan gadget. Macam mana kita nak bagi nasihat lah pada adik-adik ni? Saya pernah melalui zaman tak ada gadget. Yes. Zaman bawah 2013 ke bawah lah. Dan saya juga pernah melalui zaman sekarang lah, zaman di mana gadget boleh luasa kan. Dan memang saya perasan cara pembacaan saya berbeza lah waktu zaman pra-gadget dan juga selepas kewujudan gadget tu kan. Jadi sebenarnya isu dia bukanlah tentang kewujudan gadget tu. Ya, betul. Isunya adalah tentang bagaimana kita nak manfaatkan benda itu. Sama juga macam pisau. Pisau sifatnya tajam kan. Tapi kalau orang guna untuk tikam orang, Salah lah. masalah mahkamah kan. Geram bercakap jangan. Tapi kalau kita gunakan, contoh macam isteri saya guna untuk masak kan. Okay. Buat makanan kegemaran saya pun happy. Kan apa manfaat? Jadi sekarang ni yang menjadi persoalan adalah tentang kewujudan internet, gadget sebagainya kan. Tapi dalam internet kan ada banyak benda-benda yang kita boleh belajar. Contoh kalau dengan ChatGPT pun kan. Belajar, kita boleh research kan. Betul. Kalau di YouTube ada pelbagai channel-channel akademik, ilmiah yang kita boleh belajar tentang sejarah, politik ataupun apa-apa sajalah. Betul. Segalanya ada di internet yang kita boleh belajar. Tinggal bagaimana kita nak memanfaatkannya lah kan. Bagaimana kita mengurus Betul. benda ni. Sebenarnya dari rumah jugalah. Betul. Dari ibu bapa bantulah. Sebenarnya tak salah budak-budak gadget. Sebab ada setengah kan boleh tengok ada ibu bapa yang bagus, dia Sabtu Ahad je dia bagi anak dia tengok. Betul. Tapi sekarang kalau kamu dengar susah sikit sebab cikgu-cikgu banyak pergi kerja kan. Betul. Tapi sebenarnya dalam kawalan ada kawan-kawan juga kan tengok dia orang macam dalam 1 jam. Satu hari dia bagi 1 jam. Betul. Anak dia dah boleh tengok. Yang lain dia akan ambil. Bagus juga sebenarnya ibu bapa juga main peranan. Kat sekolah memanglah dia orang tak tengok, tapi sekolah mendengar sekarang sekolah menengah boleh ke bawa gadget Fan? Oh, tak boleh. Tak boleh. Masih tak boleh. Sekolah biasa harian? Harian Masa pun tak tak ada. boleh. Kalau Tapi kat kadang-kadang asrama ibu bapa, pun sebenarnya kelulusan benda ni khas. penting. Gadget ni penting juga. Untuk komunikasi kan. Nak komunikasi dengan ibu bapa sebenarnya. Tapi sebenarnya apa-apa
diri kita lah. Orang katakan tunjuk satu orang, 4 pada kita. Betul, Saya 4. Sebenarnya apa-apa kita sebenarnya. Benda je bagus kerja ni banyak sangat. Kita boleh type je. Betul. Ya. Tu tadi Man nak try yang pasal ChatGPT tu pun ada, kalau salah pun Man, patut harta intelek juga. Kalau kita ciplak. Tu saya terus sikit. Generative AI seperti ChatGPT, Okey. Cloud. Kalau kita ambil Sebenarnya diorang ni train ataupun melatih dengan menggunakan database yang sedia ada. Okey. Contohnya kalau dalam sekarang ni buku jurnal daripada universiti, karya-karya orang. So mereka ambil dan mereka olah. Bila kita kata contoh tolong buatkan satu novel. Okey. Jadi Boleh kemungkinan buatkan. untuk novel itu dicedok daripada sumber sedia ada tu tinggi. Jadi dah banyak sebenarnya kes-kes yang telah difilekan dekat luar negara, dekat US, dekat UK, di mana penulis-penulis ataupun pengkarya ni menyaman pihak OpenAI sebabkan kesalahan melanggar hak cipta tu. Kan? Jadi kena berhati-hatilah. Dan macam saya kata tadi lah, ChatGPT tak salah. Ya. Sebab dia adalah alat yang tak ada akal, dia tak ada emosi, dia tak ada agenda. Robot. Tapi kadang-kadang tengok diorang tu macam kenal je kita. Ya. Macam kawan rapat dengan Betul. kita. Sebab itulah kita kena berhati-hati. Sebab kita lah manusia yang diberi akal ini. Jangan lalai ya. Betul. Ya Allah, takut juga. Sebab banyak juga kes-kes, contohnya macam kita pernah dengar kes ada pelajar ni dia bunuh diri sebab dia terlalu terikut-ikut dengan perbualan dia dengan ChatGPT tu. Jadi macam saya kata tadi lah, berbalik pada simbol pisau tadi tu kan. Ya. Alat tu tak salah. Kena betul penggunaannya. Betul. Betul penggunaan, insya-Allah berjaya lah kita. Okay. Betul. Ni apa nasihat untuk adik-adik kita ni nak jadi tokoh nilam ni? Takkan terus jadi tokoh kan daripada awal. Apa sikit bagi nasihat pada adik-adik. Nasihat pertama saya, tentulah kalau nak jadi tokoh nilam kenalah membaca kan. Tapi bagi saya yang lagi penting dari membaca ialah usaha. Sebab tokoh nilam ni macam kalian semua tahu, kita dinilai dengan 4 kemahiran yang berbeza kan. Jadi sebenarnya saya ialah batch pertama nilam yang ditukarkan. Kan kalau sebelum ni kita ada temu duga je. Tapi selepas waktu saya tahun pertama ada 4 kemahiran dinilai. Saya belajar semua kemahiran tu dalam tempoh kurang dari setahun untuk saya kuasai semualah. Dan usaha waktu tu memang sangat keras. Petang habis kelas belajar cara nak edit video, malam pula belajar cara nak buat tulisan kreatif. Ada hari pula kita buat bercerita, dan it's a cycle yang kita ulang-ulang setiap hari untuk kita kuasai. Jadi usaha dan pengorbanan masa dekat situ memang banyak. Kalau nak kata saya punya usaha tidaklah bermula waktu tingkatan 5 je. Sebab saya dah mula dari tingkatan 1, latar belakang saya sebagai seorang pembahas. Jadi sebagai seorang pembahas, habit saya ialah memang membaca. Sebab cikgu saya, Cikgu Rafai, penasihat kelab bahas dulu dekat Sains Banting, memang untuk saya berjaya sebagai seorang pembahas, saya memang kena membaca. Bila saya membaca, baru saya ada ilmu, dan ilmu itu boleh kita debatkan, boleh kita sampaikan. Jadi memang setiap hari tu kami dah dilatih untuk membaca surat khabar. Kan macam kalau dekat sekolah asrama tak ada gadget kan. Cikgu tu akan bawa surat khabar setiap hari. Bawa surat khabar, suruh saya baca hari-hari dekat bilik debat tu. Lepas tu sampailah ke tingkatan 5 kan, kita baca artikel apa semua tu. Jadi bila saya kata saya suka baca non-fiction, antaranya saya suka baca artikel jugalah. Saya suka perkara-perkara bahan bacaan yang macam merangsang minda. Macam kalau saya baca artikel tentang peperangan Asia Barat sekarang kan, dia macam merangsang saya untuk fikir satu isu tu dalam banyak angle, dalam banyak sudut pandang. Jadi itu melatih kita untuk berfikiran dengan kritis lah. Jadi sebab itulah saya kata usaha pertama, nasihat pertama ialah usaha. Sebab kalau anda tidak berusaha bersungguh-sungguh, memang tak akan dapat apa yang peluang dekat depan mata tu. Yang kedua, bila kita dah ada matlamat untuk capai sesuatu dan kita sedang berusaha ke arahnya, anda kena faham satu konsep, iaitu kita punya trade-off. Perkara yang kita akan gadaikan, our opportunity cost. Kalau saya sekarang ni tengah nak capai saya punya impian menjadi tokoh nilam kan, mungkin perkara yang saya gadaikan ialah sedikit pembelajaran. Sebab waktu saya pergi tokoh nilam tu, saya tengah trial SPM. 2 paper terakhir, paper kimia dengan paper fizik. Alhamdulillah lah waktu tu A-.
Percubaan dapat A- waktu tu. Okey lah tu, A lah tu. Alhamdulillah A. Waktu tu memang saya kurang sikit lah belajar sebab fokus kat nilam Sebenarnya kan. masa sebenar A+. Waktu experience sebenar A+. Man. A+, man. Lepas tu mungkin dalam usaha kita perjalanan tu ada masa-masa yang kita korbankan untuk bergaul dengan kawan-kawan. Kita tak boleh nak fun-fun sangat macam rakan sebaya kita kan. Sebab Mana kita masa tu pack you. ya. Isi, Kita memang fokus dekat impian dan matlamat yang kita nak capai itulah. Jadi tu dua lah. Pertama berusaha dan yang kedua berdikari. Akhirnya tengok kan, dapatkah jadi bila kan usaha, bila kita berusaha tu insya-Allah saya cakap kalau kita usaha walaupun kita tak pandai kita apa kita usaha, Allah akan pandang kita. Betul. Jadi dapat juga dinobatkan sebagai tu yang kata menangis Irfan. Bila dia nobatkan sebagai tokoh nilam kebangsaan tu memang yalah yang kita orang pun sedih. Apatah lagi Irfan kan. Sebab apa bila menang tu Fan macam Irfan rasa macam recall balik kan Fan macam mana pengorbanan tu. Nak Sebab bersedia ni. sebab usaha saya nak capai tokoh nilam tu dia bukan memang betul hantar kali pertama nilam waktu tingkatan 4 tapi usaha tu dah 7 tahun. Dari darjah 5 pertama kali saya kalah waktu sekolah rendah sampailah tingkatan 5 tu memang usaha tu berterusan selama 7 tahun tu dengan impian yang sama. Akhir capai juga impian dia. Memang ada cita-cita nak jadi tokoh ni lah. Memang ada. Memang ada. Alhamdulillah. Bagus ya bila impian. Ni seterusnya sebelum lah kita nak tutupkan Iman. Dia soalan ni. Jika satu hari nanti Iman melihat kembali perjalanan hidup Iman, apakah peranan buku dalam membentuk diri sehingga sampai tahap jadi peguam? Kalau saya boleh simpulkan, membaca ni dia sebenarnya memberi saya kelebihan untuk berkata-kata. Dia beri saya modal untuk berborak. Jadi saya teringat ada satu mungkin simpulan bahasa ataupun wisdom lah daripada bahasa Arab. Bunyi ni bukan begini, faqidu syai' la yu'ti. Maksudnya orang yang tak ada benda dia tak boleh nak beri. Jadi orang yang tak membaca dia tak ada modal untuk berfikir. Sebabkan macam yang Irfan kata tadi lah, bila dia minat baca tentang Asia Barat sekarang kan, boleh membahas satu benda tu, isu contoh Iran, Trump ni dalam pelbagai sudut. Tapi orang yang tak baca, dia tak tahu pun kewujudan konflik tu. Maksudnya bila contoh orang tengah berborak kat kedai kopi pasal isu Iran, pasal isu minyak apa semua, dia tak tahu, dia blur. Jadi membaca dia sangat penting kerana dia beri modal untuk kita berfikir dan untuk kita berinteraksi. Dan daripada situlah baru kita tahu apakah cara yang terbaik untuk kita berinteraksi dengan satu benda itulah. Jadi contohnya dan biasanya setiap pembacaan ni dia akan membawa kepada pembacaan yang lebih tinggi kan. Maksudnya kalau dulu mungkin kita sudah tahu ABC, tu naik sikit Bata, kemudian belajar susun suku kata, kemudian naik sikit belajar simpulan bahasa, peribahasa kan. Jadi seperti itu jugalah dalam baca ni, dia akan tumbuh dan akan membesar seiring dengan pertambahan usia kita. Dan semakin dewasa seorang, sepatutnya semakin rencam pembacaan yang perlu dibaca. Jadi kesimpulan yang saya boleh katakan, membaca dia membentuk siapakah diri saya sebenarnya sekarang. Alhamdulillah. Masih relate, buku rasa penting tak lagi berbanding dengan gadget? Betul. Bagi saya memang penting lah untuk dibandingkan dengan gadget tu, sebab sekarang pun saya dah gunakan gadget untuk membaca juga kan. Bagi saya, kalau pengalaman baca buku dengan baca e-book, mana seronok? Lagi seronok baca buku lah sebenarnya. Yang kita pegang yang kita pegang, yang kita boleh bau. kan? Bau buku tu unik kan. Betul, Pengalaman membaca tu lagi menarik lah kalau guna buku. Betul. Lagi satu, buku ni dia macam dia ada sentimental value tau. Ini banyak buku ni. Buku yang kita baca tu kalau kita suka, baca banyak kali pun kita tak boring. Kadang-kadang boleh ulang balik kan? Cari balik buku tu lama-lama. Ya Allah, mana penulis-penulis buku Betul. saya. Betul ke Man? Betul. Saya setuju benda tu. Berapa koleksi buku Man? Banyak-banyak saya tengok. Puan Boleh capai ribuan lah. Wow. Saya boleh kata Banyak. capai ribuan. Sononnya. Satu bilik. 2 bilik. 2 bilik buku. Buku fiksyen ke campur-campur lah? Saya mula serius membaca buku bukan fiksyen bila masuk sekolah, bila masuk universiti. Jadi campur-campur lah fiksyen dengan bukan buku fiksyen. cerita dulu ada. Buku cerita dulu. Saya banyak buku-buku sastra tahun 50-an, 40-an, 30-an. Buku karya Pak Samad, Shah Nur Ahmad, Ya, Syarul Rahman. Usmawang.
Wah, Saya memang pengumpul tegar lah buku-buku sastra lama-lama. Banyak. oh nanti kita pergi Fan. Okey, rasa ada tak bagi pesanan untuk adik-adik, ada pesanan sebelum kita tutup. Pesanan, kita punya tu apa pesanan yang terakhir dah. Dah habis dah. Kita pesan pada Saya adik-adik baru dalam lebih kurang 4 tahun lah jadi peguam kan. kita. Kalau benda yang saya boleh kongsikan pada adik-adik semua, nak jadi peguam. satu pesanan lah. Dalam apa-apa je dalam kehidupan kita ni, walaupun kita takut, tapi do it scared. Maksudnya buatlah dah kadang takut tu. Sebab biasanya memang the first try tu akan messy. Dia akan salah itulah, Ya, betul, terlanggar betul. inilah kan. Tapi daripada situ, secara sedikit demi sedikit kita akan tahu, oh rupanya kalau nak berhujah dengan hakim ini, cara dia macam ni. Kalau kita nak handle klien macam ni, ada sisi dia macam ni. Itu kalau peguam lah. Tapi kalau ia terpakai juga dalam mana-mana aspek kehidupan pun, kan. Daripada kesilapan-kesilapan itulah yang akan membantu kita untuk menjadi seorang manusia lebih baik. Jadi sama juga macam baca kan. Orang kata macam antara soalan yang biasalah saya selalu dapat kan. Macam mana saya nak tahu buku apa yang saya nak baca? So jawapan saya akan sama je. Bacalah. Apa? Ambillah buku kan. Cuba dulu, kalau buku yang pertama tu tak percaya, maknanya itu bukan buku untuk awak. Pergilah kepada buku yang kedua. Pergilah buku yang ketiga. Akhirnya kamu akan jumpa juga buku yang akan menjadi kegemaran adik-adik semualah. Tapi poin saya adalah cuba dulu. Bila kita Baca. cuba, barulah kita Iqra. akan tahu. Ni kan kita pun mula boleh ikra. Baca Ya, lah. Iqra, betul. Tak ada boleh tulis lah. Tak ada. Ya, Disuruh baca. Betul. Pesanan terakhir Fan untuk adik-adik. Pesanan terakhir saya, bagi saya perkara yang paling saya pegang dalam apa jua pertandingan ataupun perkara yang pernah saya sertai sebelum ni ialah letakkan keyakinan tu dekat Tuhan dengan sangat tinggi lah. Sebab macam if it's meant to be yours, it will be yours anyway. Dia akan datang juga. So macam kalau dulu waktu saya awal-awal masuk sekolah tu, kan saya tengok gambar-gambar tokoh-tokoh nilam dekat perpustakaan tu kan. Lepas tu ada gambar juga pasukan bahas yang menang Piala Perdana Menteri 2016. Waktu saya kalah Piala Perdana Menteri 2024, iaitu percubaan terakhir saya, sebab saya masuk Piala Perdana Menteri dari tingkatan 3. So saya ada 3 tahun percubaan untuk dapatkan johan juga. Tapi 3 tahun inilah saya kalah juga. Dan waktu tahun terakhir saya kalah tu, saya ada hantar like satu pesanan lah dekat alumni yang melatih saya sebelum ni, which is saya cakap dengan dia, it feels, saya rasa sangat mustahil untuk capai macam mana apa yang akak capai dahulu. Nama dia Zulaika Zamaluddin, sekarang dia lawyer juga. Uish. Ramai Saya rasa sangat mustahil untuk capai satu level dengan akak apa semua kan, sebab nak ada gambar dekat library juga macam mereka. Tiba-tiba selepas kalah tu, waktu tu bulan 8, bulan 10 tahu-tahu jadi tokoh nilam. Dan apa ayat saya panggil dia Kak Ika. Apa ayat Kak Ika yang buat saya tersentak waktu tu, macam dia kata betapa indahnya nikmat satu rezeki yang ditunda. Maksudnya kekalahan saya waktu Piala Perdana Menteri untuk dapatkan gambar kat perpustakaan tu bukanlah satu perkara yang Allah tak nak bagi, tapi Allah kata tunggu kejap. Tunggu kejap, dan bulan 10 tu alhamdulillah impian tu menjadi satu kenyataan. nak bagi yang lain. Yes, Yang sebab lebih. kita memang betul-betul tanamkan keyakinan kalau ada rezeki Allah akan bagi. Ya, betul, Dan itu jugalah satu prinsip yang saya letak betul-betul dalam diri ketika debat, pelajaran, apa semua. Memang saya letakkan keyakinan itu, kalaulah susah sekarang Allah akan tolong, dan kalau tak dapat sekarang Allah akan bagi nanti. Itulah saya punya prinsip lah dari kecil dulu. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, banyak sekali perkongsian yang sangat menarik yang dikongsi oleh Abang Iman dan Abang Irfan kepada untuk adik-adik semua, kepada untuk cikgu-cikgu juga sebenarnya. Ya, jadi rasa macam syukur alhamdulillah dapat perkenalan dengan Iman. Dapat jumpa balik dengan Irfan. Rasa boleh. Kalau rasa kita nak reunion dengan balik-balik budak tokoh-tokoh nilam ni yang boleh latih-latih dululah. Memang sebenarnya dah sehebat-hebat. Ada yang dah pergi luar negara dah, alhamdulillah. Ini sebenarnya berkat dia daripada dia orang pada tokoh-tokoh nilam ni pun dia orang pun boleh berjaya. Okey. Kisah perjalanan ni membuktikan bahawa kejayaan datang daripada usaha, daripada disiplin
yang juga bimbingan guru. Sebenarnya cikgu-cikgu pun banyak juga bantu, ya, banyak membantu. Jadi semoga perkongsian ini menjadi inspirasi kepada murid-murid untuk terus mencintai buku dan menjadikan membaca sebagai budaya dalam kehidupan. Teruskan membaca. Terima kasih sekali lagi kepada Ifan, Tokoh Dinan Kebangsaan dan Abang Iman sebagai berkongsi pelbagai ilmu pada adik-adik luar sana, pada cikgu-cikgu juga, ya. Sekali lagi terima kasih juga kepada pendengar podcast hari ini. Semoga dapatlah sedikit sebanyak apa yang dikongsikan oleh para tetamu kita, dua tetamu istimewa kita pada hari ini. Semoga dapat cikgu-cikgu nak bimbing anak-anak murid, mereka dah dapat sikit gambaran bagaimana lahirnya seorang tokoh nilam. Bukannya hari ni buat turun jadi tokoh nilam. Ifan 7 tahun perjalanan dia untuk jadi seorang tokoh nilam tu jauh, banyak liku-liku yang dilaluinya. Bukan senang nak jadi senang. Jadi okey, sekian, terima kasih.